Tengok ni guys, ini Toyota Yaris Cross finally dah launch di Malaysia. Ini versi asal yang Pro 2 Trust to rebadge. So ni yang ori punya lah. Anyway, jom tengok apa yang lain. Paling penting sekali harga je lah. Yaris Cross ni antara 100 ke 110 ribu ringgit. So dia antara 20 ke 30 ribu lagi mahal dari Trust. That price difference bukan setakat dapat logo Toyota sahaja ya. Sebab yang ni ada versi HEV, hybrid. Inilah dia powertrain yang semua orang ingat Trust tu akan dapat. Tapi Toyota simpan untuk model dia sendiri. Kalau tak nak hybrid, tak apa. Dia ada versi 1.5 liter NA juga. Tapi tu sama dengan Trust lah. Dan yang ni kena bayar 20,000 lagi mahal. If you ask me, kalau korang dah confirm nak ambil Yaris Cross, lebih baik pilih versi hybrid lah. Tambah lagi RM10,000. But at least you get a different, better engine. By the way, tak macam hubungan antara Toyota Veloz dengan Pro 2 Alza, yang Yaris Cross ni dipasang di Toyota punya kilang sendiri di Bukit Raja, Shah Alam. Bukan di kilang Pro 2 di Rawang. And dia punya battery hybrid pun is assembled in Malaysia juga, also in Shah Alam. Next, styling. Body kereta ni memang sama dengan Pro 2 Trust, tapi bumper dia semua unik for the Yaris Cross. So kalau yang Trust tu styling lebih tajam, lebih sporty, yang ni dia lebih bulat, nampak lebih elegan. And of course dia punya overall look dia adalah seiras-iras macam model SUV Toyota lebih besar macam RAV4 dan Highlander. Tengok dekat-dekat, lampu depan ni pun ada lain sikit. Yang Pro 2 tu punya hitam habis, yang ni adalah trim-trim silver sikit. Gerak ke tepi, rim model ni lagi besar, 18 inci, dan design dia pun lagi cantik, lagi sporty. Tapi of course tayar dia lebih mahal lah sebab saiz lebih besar. Yang ni kalau nak brand bagus hampir RM600 sebiji. Tayar standard dia pula brand Toyo juga, also made in Malaysia, lebih kurang sama dengan yang Pro 2 tu. Another small difference kalau banding dengan Trust, Yaris Cross ni tambah roof rails di atas dan trim silver di bawah. Dekat belakang lampu dia sama, tapi kalau Trust tu dia ada bar hitam dekat tengah ni, yang ni full body colour. Tapi dekat bawah terbalik pula, model Yaris Cross ni pula yang ada part plastik hitam lebih besar. Dekat luar memang tak ada beza langsung antara versi hybrid dan the 1.5S, except for the badge. Dekat dalam ni lah baru ada few differences. So bila korang bayar lebih for the hybrid, kulit kerusi dia ada perforation sikit, start button jadi warna biru, ada wireless charger, and bila buka pintu ada extra scuff plate sikit. The rest of the cabin design dia memang exactly sama lah dengan Pro 2 Trust tu. But thankfully Yaris Cross ni tak adalah line-line merah buruk yang ada dekat Pro 2 Trust tu. Instead kat sini semua hitam dan dia ada line biru di tengah ni. Nampak jauh lagi classy. And of course, semua barang yang tak ada dekat Trust tu, Toyota dah tambah balik. Jadi, button-button cruise control sebelah kanan steering wheel ni sekarang dah penuh dan meter pun ditukar dari analog jadi full digital. But my favourite part, ini dia. Powered seat for the driver. Yang Trust tu full manual and dia ada TPMS juga. Pedal shifters dengan ambient lighting pun Toyota tambah juga. Yang sayangnya kalau dekat Thailand modelnya dapat audio system brand Pioneer, dekat sini speaker biasa sahaja. Skrin tengah ni pun dah lagi besar, dari 9 inci jadi 10 inci. And Apple CarPlay Android Auto tak payah pakai kabel lagi dah. Sekarang boleh wireless. But sama dengan Vios Hybrid, sebab skrin tengah ni dia lebih menegak, dia block view driver sikit. And by the way, kalau korang tanya-tanya, build quality dia lebih kurang sama sajalah antara Shah Alam dengan Rawang. Part tengah ni masih lagi flimsy. Part belakang sama dengan Trust, ruang cukup luas dan kerusi pun selesa. Boleh recline lagi, tapi sikit je lah. On to the boot, dua-dua variant ada power tailgate dengan kick sensor, tapi ruang kargo dia lain sikit. Versi petrol biasa 471 liter, sama dengan Trust. Versi hybrid pula 465 liter, kecil sikit sebab dia ada bonjol kat sebelah kiri ni to fit the 12 volt battery. Yang aku suka, dua-dua variant pun ada proper spare tyre bawah lantai. Ni Bridgestone lagi. Next, engine. Yaris Cross petrol biasa pakai 1.5 liter 4 cylinder NA engine, exactly sama dengan Trust. Ni 2NR VE dengan 106 PS dan 138 Nm torque. Gearbox dia pun sama dengan Pro 2, DCVT, front wheel drive. Yang lebih menarik, the hybrid version lah. Engine dia lebih kurang sama, 1.5 liter NA juga, tapi ini versi 2NR VEX yang lebih efficient.
Output engine ni sebenarnya lebih rendah sebab dia pakai Atkinson cycle, jadi 91 PS dan 121 Nm torque sahaja. But what makes the real difference is the Toyota hybrid system. Ini teknologi generasi keempat and it basically replaces the traditional gearbox. Kereta ni tak ada gearbox biasa. Instead, dia ada dua elektrik motor kecil yang berfungsi sebagai gearbox. Toyota panggil dia eCVT. Unit tu dia pasang kat sebelah engine and dia lagi besar daripada the normal gearbox. Sebab itulah dia kena gerakkan bateri 12 volt tu masuk boot ke belakang. Elektrik motor ni saja tambah 80 PS dan 141 Nm torque, lagi tinggi daripada versi petrol tu punya engine. But typical Toyota, dia suka under declare dia punya total power output. Dia cakap 111 PS, tak jauh beza pun dari yang versi petrol biasa. But we all know the hybrid is far more powerful. And of course, dia jauh lebih jimat minyak. Toyota cakap yang versi hybrid ni boleh dapat sampai lebih 27 km per liter of petrol. Memang tinggi. Kalaulah korang takut dengan barang-barang hybrid ni semua, tak payahlah sebab Toyota dah bagi warranty selama 8 tahun. Kalau tu pun tak cukup lagi, boleh extend jadi 10 tahun. Cuma kena tambah RM2,500. But on that point, dia kalah sikit dengan Honda lah sebab brand H tu baru sahaja announce model hybrid diorang warranty 10 tahun as standard. Timing dia perfect gila. Last kali, safety. Dua-dua variant Yaris Cross dapat 6 beg udara dan sistem ADAS yang lengkap. Ini termasuklah adaptive cruise control dan level 2 semi-autonomous driving features yang banyak orang komplain dulu Trust tak dapat. So ini dia guys, Toyota Yaris Cross baru. Cukup lain ke tak kalau banding dengan Pro 2 Trust, dan berbaloi ke bayar lebih sikit untuk dapat the Toyota version? Tulis kat bawah. Ciao.